Berapa jumlah simpanan emas yang setiap orang perlu simpan? Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, kita disarankan untuk menyimpan 10% daripada nilai kekayaan kita. Manakala menurut Robert Kiyosaki, kita disarankan untuk menyimpan 25% daripada nilai kekayaan kita. Dan menurut Mike Maloney, pakar wang kertas, menyarankan untuk menyimpan 50% daripada total nilai kekayaan kepada emas. Ini kerana beliau tahu duit wang kertas boleh jatuh dan hilang nilai sekiranya berlaku pergolakan politik, ekonomi runtuh dan lain-lain. Berbeza dengan emas yang mana nilainya lebih terjamin dan yang lebih penting ianya laku dijual di serata dunia. Nilai emas bergantung kepada ketulinan dan berat emas itu sendiri. Sebagai permulaan, sebaiknya disarankan untuk memiliki minimal 200 gram emas sebagai benteng kewangan. Hari ini nilai 200 gram emas lebih daripada RM120,000. Nilai ini insyaAllah cukup untuk buat belanja sebulan RM5,000 dan bertahan selama antara 1 hingga 2 tahun. Sebaik sahaja cukup minimal 200 gram emas, sasarkan untuk memiliki 1 kilo emas. Nilai 1 kilo emas hari ini lebih daripada RM600,000. Bagi yang ada 1 kilo emas, anda boleh berbelanja antara RM3,000 hingga RM4,000 selama 20 tahun. Emas nilainya meningkat dalam jangka panjang. Bagi ready nak menabur emas, jom klik link di bio, saya bimbing secara percuma.